Aku dapat tidur 2.5 jam je hari ni. Penat kan jadi perempuan? Event pukul 10. Pukul 6 kau dah kena bangun, nak kena bersiap. Hari ni aku nak tepek toner pad ni banyak sikit lah Aku tak sedar borak punya borak. Toner pad ni dah nak habis dah korang. Ya Allah, sedapnya. Dia ada dua bahagian tau. Bahagian lembut dengan bahagian kasar. Yang kasar ni kita buat exfoliate muka. Apa tu? Dia hydratekan muka kita at the same time. So that muka kau ni tak kering, tak kusam. Ada lebih ni, leher ni pun kau sental juga ni. Jangan buang lagi. Tangan pun kau sental, dek. Dia bagi hydration yang aku memerlukan. Paling penting, tak melekit. Okay, lepas tu aku akan straight away pakai sunscreen. Best kan jadi lelaki kan? Dekat-dekat dah nak siap, dekat-dekat dah nak keluar nanti baru bangun, baru bersiap. Kita ni. Okay, semua dah meresap. Hari ni aku malas nak prep lebih-lebih. Kita just pakai toner pad dan juga sunscreen sahaja. Bagi aku siapkan the whole makeup look dulu. Okay, and this is our final look. Dah siap. Korang memang kena try toner pad Rosy ni. Pakai hari-hari dan kau akan nampak result dia.